Alhamdulillah kita orang dah hari last day kat Finland. Okay, kita orang dah check out. Kita akan ambil train ke Helsinki punya airport. Okay, nanti kita update macam mana. Kita punya train lagi 2 minit nak ke airport. Tak tulis pula. Tadi dia tulis tu situ. Kita nak pergi ke airport lagi 2 minit. So kita punya penginapan kat situ. So dekat gila. Dekat gila nak pergi ke airport. Lepas tu nak pergi ke bandar pun dekat gak. Naik train yang belah sini terus ke Helsinki punya center. So tu je dah untuk ke Helsinki. Tunggu sampai ke airport. Nanti kita update tengok airport macam mana. Let's go. Kita dah sampai ke Helsinki airport. Kita naik train tadi. Dekat dia daripada rumah kita orang tu. Dekat dia dalam 10 ke 15 minit. Ini yang viral punya. Kat atas kot tu, kat atas lagi. Ini yang dikatakan Helsinki punya escalator viral. Bataho. Dia punya bawah ni gelap jedak sebenarnya ni. Okey. Ni ke yang dia kata paling tinggi tu? Tinggi ke? Daripada tu tadi kita naik atas ni terus. Dia ada show-show sikit autonomi. Okay, agak tinggi juga sebenarnya. Kan escalator pun nak buat cerita kan. Tapi ni lah nak tunjuk kata dia kata paling tinggi kot. Ada yang dalam IG tu dia kata ni paling tinggi. Let's go. Okay, kita dah sampai ke ni Terminal Land. Kat atas ni tempat kita check in ni. Tak buka lagi. Ni lah. Kita punya sampai ke, dia punya ni sampai ke 100 kan. Ni Istanbul. So dia punya ni tak buka lagi. Gasus tu. Gasus. So kita dah buat. Okay, kita akan sidai dulu kat sini. Kita akan sidai dulu buat sementara waktu untuk tunggu sampai gate buka untuk back check in. So jalan keluar dulu. Kena lasak sejuk-sejuk angin Finland macam mana? Angin-angin Finland macam mana? Kita dah sampai Helsinki Airport. Finale. Orang tidur itu Helsinki Finavia. Okay, kita isap kod dulu kat sini. Let's go. Kita kat Lentosema Fly Flat Airport Helsinki guys. Ni ke depan dia. Ni tempat tunggu teksi bawah. Semua lengkap lah kat sini. Dia ada duty free belah sana. Agak besar agak. Tak tahu lah ni ada mungkin ada lagi flight airport lain. Tapi ni salah satu. Okay. Kita tahu nak oyak apa panjang. So hari ni kita akan ke Istanbul untuk last destination kita. Okay. Kita akan duduk Istanbul 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. So kita tak tahu apa lagi kita nak buat dekat Istanbul. Tak ada itinerary untuk Istanbul, tak ada lagi. Sekadar sampai kita nak melawat saudara, melawat keluarga di sana. Okay, let's go. Okay, kita dah lepas border control. Ni belah dalam dia. Tunjuk sikit dalam dia. Tak melalui immigration lah. Sekejap lagi. Lagi ke? Kita keluar daripada Europe. Ke nanti kita keluar dekat ni kot. Keluar dekat
Kita keluar dekat nanti dekat Turki nanti kot. Tengok Finland Air. Ni nak pergi Rovaniemi. Okay, kita punya Pegasus ni gate 43. Lagi 22 minit. Let's go. Okay, tak ada apa kat dalam ni. Kita sekadar menunggu je untuk kita punya flight pukul 2.30. Sekarang baru pukul 12.30 something gitu dekat pukul 1. Okay, tak ada apa, nanti kita tengok apa dia. Let's go. Okay, kita dah jumpa satu port untuk baring. Menghadap sini. Agak selesa sikit lah baring, luruskan badan. Belakang tandas. So okey lah, boleh santai sini. Gate kita situ 43. Kapal pun tak datang lagi. So lalu okey, tak ada benda nak update. Kita jumpa dekat Sabiha Gökçen. What's up guys, kita dah sampai kat Istanbul. Tadi tak sempat nak buat video sebab turun daripada Sabiha Gökçen tu bapak ramai gila kan. So kita dah naik metro, turun dekat dekat Archlik Cemesi ni. Kena nampak lah. Okay, Archlik Cemesi. Lepas tu kita kena tukar, kita kena naik satu lagi kereta api, train untuk sampai ke area sana. Lama ni tak buat video kat Turki. Tak pernah lagi buat video kat Turki. Hari ni kita akan melawat saudara kita. Melawat keluarga kita yang berada yang tinggal dekat Turki ni. Okay, let's go. Lepas 2 stesen, kita akan cari naik atas untuk cari tram pula. Okay, nanti tram kita nak kena handle bag. Malas nak pegang. Nanti apa-apa hal kita update. Okay, lepas kita dah naik metro, kita akan cari ke area sini untuk cari ke tram. Ni arah main. Ni tanya tempat yang tempat main enggak ni, nanti kita update lagi. Tu ada depan sana tempat keluar dia. Ini dia punya tram. Nampaknya kat sini baru lepas hujan nampaknya. Tram ni boleh pergi ke Sultanahmet semua. Tapi kita nak menuju ke bawah. Kita nak ke bawah. Okey. Lepas kita nak cari kedai makan tu. Sebelum dia tutup, kita pergi cari kedai makan dulu. Okay guys, cuaca hari ni baik, tak sejuk tapi hujan. Hancur. Sekarang aku kat dalam tram menuju ke Chapa. So ni dalam tram ni ramai shoot, ramai. So tram ni akan bergerak dalam bandar. Untuk satu pergerakan dia tak ada kona-kona, dia straight so kena berjuang lah macam ni. Ini malam, kalau kena time pagi orang pergi kerja packs. Okay, sebab tu tak sesuai sangat nak buat video ni kalau kat Turki ni untuk malam-malam. Okay, ada Bella Ciao datang. Kita dah dapat dah kita punya makanan. Okay, kita dapat dah kita punya makanan. So sekarang kita tengah jalan menuju ke rumah someone. Okay, rumah abangku kat sini. Dia duduk dekat Tok Kapi. Okay, so patutnya kita boleh turun dia terus kat Tok Kapi sana. Tapi sebab kita nak beli makanan ni,
Ya lah. Sebab patutnya kita boleh turun kat depan sana, Pasar TK nama dia. Tapi kita nak beli makanan kedai ni kita orang dah memang lama lah. Dah lama. Sebab sebelum ni memang makan kat situ. Ketagih. Tak ada ketagih, teringat. Jadi kita try makan kat beli makanan itu, turun. So kena menapak sikit jalan sampai ke sana. Okay. Kalau apa nak update, nanti kita dah depan rumah dia, kita update. Sebab kita nak pergi beli air pula. Oh, situ lah. Okay, baik. Apa hal, nanti kita tengok, ada cerita kita update. Let's go. Dah hampir dah ni sebenarnya. Kita dah hampir dekat dengan rumah. So, dekat sini dia area Fatih. Daerah Fatih punya. Ni ambil tisu jap tepi ni. Dah hampir nak sampai dah ni. Kita dekat kawasan Fatih Biliari. Dia punya daerah, dia punya kawasan dia. Sini dia ada masjid. Ada kedai runcit. Kira ni kawasan kata ini kawasan perumahan lokal lah. So kucing-kucing dia pun ada, nampak kucing dia. Gemuk kan. Gemuk sikit je, biasa je. Tu konak ada, masih ada lagi konak. Konak antara kedai makan yang lokal punya lah. Kalau lokantasi memang orang kata kedai makan lokantasi. Okay. So ni dulu pula. Ni kawasan baru ni. Dia baru buat ni taman-taman ni. Taman-taman ni baru buat. So sini ada, dah tak ada dah. Dah tak ada apa nama bank. Tapi ada bank kat sini. Okay. Ni taman baru. Wow. Ni malam tak nampak. Tapi tak apa, esok kita tengok, kita jalan, kita akan buat video tengok. Ni kawasan jajahan. Ni kawasan nama dia, area dia nama Fatih. Nampak dia dah ada monumen. Dia dah ada tempat lepak. Nampak ada kursi-kursi. Baru. Okay. Sini hotel. Ni kira atas dia, bukan tempat turis, bukan tempat pelancongan. Okay, nampak Fatih kat sini. Ni ke area Fatih. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dah ke rumahnya. Kita dah sampai ke rumahnya. So kita akan masuk lah. Okay, let's go. Habis untuk hari ni. Let's go. Ni kita nak makan. Buka je dulu. Okay, kita dah sampai di rumahnya. Dalam rumah tulis aku. So inilah jalan cerita dia untuk hari ni sampai ke Turki. Okay, bahan nanti kita sambung esok. Let's go.